Pesakit darah tinggi ini 3 perkara tidak boleh dibuat pada waktu pagi dan 3 lagi perkara tidak boleh dibuat juga pada waktu malam. Okey guys, kita kena tahu kenapa hari ini kita boleh dapat darah tinggi. Okey, darah tinggi disebabkan tabiat kehidupan yang tak sihat atau kita sudah buat sesuatu menyebabkan kita punya tekanan darah naik. So kita kena jaga-jaga. So sini saya akan kongsikan 3 perkara tidak boleh dibuat pada waktu pagi. Okey, yang pertama, semasa anda bangun, anda kena relax. Okey, baring dulu dan slow-slow bangun. Okey, 5 minit. Okey, baru turun katil. Jangan you sudah sedar, you terus semata, you turun katil. Ini akan terus kasih you punya tekanan darah akan naik. Okey, kedua, lepas anda bangun pagi jangan terus buat, ada orang dia cakap terus buat senaman yang kuat-kuat. Okey, tak mau. Jangan buat senaman kalau boleh. Sebab kasih tenang dulu. Okey, yang ketiga, lepas bangun pagi pun sama. Jangan terus makan sarapan. Kenapa? Kalau terus makan sarapan, you akan merangsangkan you punya perut, usus. Itu akan menyebabkan tekanan naik juga. Okey, so pada waktu malam, pun ada 3 perkara jangan dibuat. Okey, pertama, semasa waktu malam jangan makan terlalu banyak. Okey, yang kedua, jangan selalu tidur lewat. Okey, ketiga, jangan minum air yang banyak pada waktu malam. Ini akan menyebabkan anda akan selalu bangun nak buang air kencing. Okey guys, so untuk saya punya kawan punya ibu bapa, saya mak mertua, mereka memang makan ubat darah tinggi. So kita pun tahu kan, kalau makan ubat, doktor pun cakap cuma kawal saja, tak boleh sembuh. Kalau boleh sembuh, itu hospital tak payah buka banyak-banyak dan ubat tak payah kasih banyak-banyak. Kalau ubat boleh sembuh. Tapi sambil kita kawal, sebab ubat dia mau kawal. Kalau tak kawal, mungkin akan rosakkan itu organ-organ lain kalau darah terlalu tinggi. Okay, so sambil makan ubat, saya recommend saya sharing makan juga Nutrilite Salmon Omega. So saya punya kawan, punya ibu bapa, mereka cuba, mak mertua cuba sambil makan ubat, sambil makan Nutrilite Salmon Omega. Lepas makan kan, mereka pergi cek dengan doktor. Doktor pun hairan bacaan sudah mula stabil. Okey, so doktor pun suruh kurangkan ubat. Kenapa? Sebab Nutrilite Salmon Omega betul-betul selesai. Dia selesai punca masalah saluran darah. Bukan macam ubat dia kawal, tak selesai punca. Okey, guys, pun boleh cuba.